Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya melalukan kehadiran tuan-tuan semua, terutama tetamu jemputan kita pada malam ini, Tuan Maruni Analangga, penolong pegawai penguatkuasa KPDN HCP Negeri Sarawak, yang juga merupakan pegawai yang akan menyampaikan maklumat tentang perkara yang kita rasa sangat penting yang berkaitan dengan industri muzik, berkaitan dengan pengkarya muzik. Kita mulakan webinar MRSB 2.0 kita sekarang. Jadi dengan segala hormatnya, saya menjemput Tuan Maruni, penolong pegawai penguatkuasa KPDN HP Negeri Sarawak untuk menyampaikan talimat ataupun maklumat beliau pada malam ini. Dipersilakan Tuan. Antara yang pertamanya adalah berkaitan dengan SD, Statutory Declaration. Ini sebenarnya suatu yang sangat-sangat penting. Dan sebenarnya inilah sebenarnya yang ramai artis kita tidak tahu. Apa dia SD? SD ni sebenarnya apabila kita bercakap tentang about produk kita ataupun our arts ataupun seni kita, ramai tidak tahu kepentingan SD ni. Kalau dulu dalam bentuk VCD, dalam bentuk benda ini, dalam bentuk fizikal, SD ni juga penting untuk tujuan pendakwaan ke mahkamah, perundangan dan sebagainya. Dan sekarang kita kena ingat, bila saya bercakap berkaitan dengan SD ni, dulu SD ni yang kita nampak bagi untuk short term. Maksud saya short term, untuk satu produk, sebagai contoh VCD, DVD dan sebagainya, hanya mungkin untuk produk itu. Tapi jika kita berfikir untuk jangka panjang, untuk 50 tahun yang akan datang, berkaitan, bila kita bercakap berkaitan dengan royalty, SD ni sangat-sangat penting tuan-tuan dan puan-puan ya. Statutory Declaration ini adalah akuan bersumpah. Akuan bersumpah inilah yang menyatakan bahawa produk tersebut ataupun karya tersebut adalah milik tuan-tuan dan puan-puan. Harta intelek sesuatu yang tiada batas ya. Itu kata orang beyond our di sana, di luar pemikiran kita sebenarnya, intellectual property sih. Apa saja kita fikirkan? Saya katakan tadi lah, Scrabsy pun boleh jadi harta intelek. Kalau kita reka benda tu, dia boleh menjadi satu seni, dia menjadi satu masterpiece. Dia boleh dijadikan sebagai harta intelek. Harta intelek ianya boleh dimiliki, dijual, digadai, dilesenkan dan diwarisi. Lepas tu dia pula mempunyai nilai. Dia tak seperti harta lain lah. Nilai dia pula adalah mengikut nilai semasa. Ada recording company dan sebagainya. Ingat kalau boleh register logo tuan-tuan tu. Karya tuan-tuan yang boleh dilindungi. Pertama, sastra. Kedua, rekaman bunyi. Ketiga, muzik, filem, seni dan siaran. Apakah maksud dia sepanjang hayat plus 50 tahun? Pertama, sastra. Kedua, seni. Ketiga, muzik. Adakah perlu kita minta izin terlebih dahulu untuk cover lagu milik orang lain ataupun syarikat rekaman lain, kemudian lagu cover tersebut dipost? Yes. Siapa ni yang bertanya ni? Cikgu Mbat. Soalan adakah perlu kita minta cover dulu untuk cover, kemudian lagu kita cover tersebut dipost to YouTube milik peribadi kita ataupun YouTube milik syarikat kita untuk tujuan komersial dapat keuntungan itu. Yes, betul. Terima kasih Cikgu Mat. Inilah soalan yang saya suka ni. Memang perlu tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, kita hendaklah menghormati tuan punya milik hak cipta itu sendiri. Maknanya, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak buat cover, tuan-tuan buat cover untuk tujuan apa? Untuk disiarkan semula, betul? Diterbitkan semula di dalam YouTube milik pribadi tuan-tuan, orang lain lah sebagai contoh. Yes, you have to ask. You kena minta permission, kena minta kebenaran daripada pemilik karya tersebut ataupun syarikat rakaman tersebut. Tak boleh main suka-suka macam tu je. Tak boleh tuan-tuan puan-puan. Sama juga yang selalu share lagu apa semua ni. Saya tahu serembat lah kadang-kadang. Kesian juga tengok dia. Dia dah share dalam link YouTube dia, lepas tu orang lain boleh pula nak re-upload balik dan sebagainya. Itu tak boleh tuan-tuan puan-puan. Itu salah.
Ingat aku jaku Iban cikgu ngambil nyamai ke non ya non nanti non ka screenshot aku berjako tu tahu post minta ngau cikgu Gibson dulu lah. Ingat kita ke luar dia ana sekali-kali kita re-upload screenshot nama-nama aja video hari recording company orang bukai ngon ada pemenang. Nanti kita ditemu salah, kita boleh dikenakan tindakan di bawah akta hak cipta 1987. Nanti kita akan agak cover lagu, kita akan re-upload utanya baru nama-nama aja konten kak diubah kita dalam hari asal kita mesti minta pemenal hari syarikat rekaman ke bempu produknya. Nanti nak kita salah, ingat kita salah. Di bawah kata cipta kita boleh di charge. Apps TikTok tu selaku ya laban dia nak merekamkan penuh lagunya, dia kena certain lagu aja. Dan dia kadang-kadang diubah ya. Untuk TikTok tu memang pedia mimik lah. Tapi untuk diupload baru dalam YouTube memang nak boleh. Yang ada pencipta asal mesti dikekalkan. Yang ada pencipta asal Lai Baiduri. Okey, penyanyi asal Ella. Okey, yang mana kena. So bila dikali akan ngage Joko Iban, siapa penyanyinya, lalu siapa pencipta ya. Masalah kita pemuzik kita Iban tu, nak ada faham pasal SD tu sebenarnya. Hari subuh-subuh sampai ke dia tahu kita mainan nemu. Melalui apps macam ni, saudara, Cik Aldrin, melalui apps macam ni, dia memang tak perlu untuk kita untuk minta kebenaran. Sebab tahu apa? Sebab apps itu sendiri dah memang ada. Sebab itulah seperti saya katakan awal tadi, perlu adanya license body kita di Sarawak ini yang menuntut royalty kepada pencipta apps seperti ini. Sebab tu kita perlu sokong dia. Okay, kita perlu sokong dia untuk dia kutip royalty untuk kita. Semula dengan Wesing ni, dia akan bayar kepada ni lah, kepada license body ni lah. Sebab tu saya kata, on future ada 4 ataupun 6 tahun akan datang, kita tak akan guna BCD lagi apa semua menyanyi dah. Semua akan guna, kita tak guna hardware dah, kita guna software semua. Semua atas talian. So, okay. Jadi soalan macam mana pula kalau itu perlu minta kebenaran? Jawapan saya tak perlu. Nak minta kebenaran macam mana? Apps tu dah memang dekat handphone cik. Macam tu. Okay. Memang tak perlu. Pada pemilik apps ni, TikTok, semula, Wesing dan sebagainya, diorang ni untung berjuta-juta ni semula ni. So, diorang lah sepatutnya bayar kepada badan pengutip royalty yang ada sekarang ni. Jadi badan pengutip royalty di license body ni dia akan bagikan agih secara sepatutnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengkarya. Dalam YouTube ni dia ada satu sistem tau. Kalau dia menyamai, dia punya tu music tu menyamai dan sebagainya, ada peratusan kebersamaan dengan pemilik asal dia, YouTube boleh detect. Okey? Dan melalui konten Wesing ni pula, Wesing ataupun semula ni dia tak boleh masuk YouTube. YouTube tak boleh terima, dia salah. Bagaimana dengan lagu yang di-share dekat Facebook bukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan, cuma perkongsian. Contohnya minat lagu itu dan saya share di Facebook personal lah. Salah. Jawapan saya salah. Okey, kenapa saya katakan salah? Saya ada sebut tadi, diterbitkan semula. Okey, diterbitkan semula. Itu adalah salah sebenarnya. Facebook ni dia apa? Facebook ni dia adalah untuk tujuan umum. Everybody can look it, can see it. Okey? Dia salah. Cuma share dia punya link tu untuk share dalam Facebook itu tak salah. Itu menolong dia sebagai contoh. Sebab bila orang klik tu dia akan automatically dia akan buka link kepada pemilik content creator. Tapi kalaulah dia re-upload balik dan dia post di Facebook, itu salah. Bak kata soalan Cikgu Mbat tadi lah. Ramai sangat orang yang tak faham ni. Itu salah. Itu bermakna kita menerbitkan semula benda tu tanpa kebenaran pemilik sebenar, content creator ataupun syarikat rakaman tu. Itu serupa macam jual BCD cetak rompak dululah. Sama juga cerita dia. Cuma sekarang ni dia dulu dalam bentuk hardware, dalam bentuk BCD. Sekarang ini dalam bentuk software. Itu salah sebenarnya. Section 14, section 14 kurungan 2 Akta Cipta. Salah Jangan. Tolong bagi tahu di luar sana. Tolong jangan sesuka hati upload konten orang lain ataupun video musik orang lain tanpa kebenaran pemilik dia. Itu salah. Anda boleh dikenakan tindakan. Okey. Walaupun dalam Akta Cipta kata minimum RM2,000 untuk satu lagu. Okey, untuk satu lagu. Tapi kalau dah ramai sangat yang share, tengok berapa banyak share dalam Facebook tu.
Sebagai contoh, saya upload lagu, ambil contoh, saya tak nak banyak share lah, saya ambil nama Bujang Sebuyau lagi. Saya share sana, lepas tu ramai pula orang yang saya upload, dan ramai pula orang yang share. Jumlah share tu tuan-tuan puan-puan, 1 share 2,000. Kalau 10 share, kat ke 20,000, mana mampu saya bayar? Macam tu. Tak boleh jangan.